Negara ini kaya dengan minyak, tapi kenapa rakyatnya tetap miskin? Pernahkah anda terfikir mengapa Venezuela, sebuah negara yang memiliki rezerv minyak terbesar di dunia, tidak sekaya Arab Saudi? Persoalan ini sering menimbulkan kekeliruan. Secara logiknya, negara yang kaya dengan sumber minyak sepatutnya menikmati kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Namun, berbeza dengan Venezuela, meskipun mereka memiliki sumber minyak paling banyak di dunia, mereka masih jauh ketinggalan berbanding Arab Saudi. Kejap, sebelum kita borak lebih panjang, jangan lupa tekan butang like dan subscribe supaya kami boleh buat lebih banyak video berkenaan pasaran untuk anda. Jumlah kekayaan mereka terbukti dengan isu antara Amerika Syarikat, AS dan Venezuela yang menjadi perhatian dunia sekarang, sehingga Venezuela diserang oleh tentera AS dan Presiden Nicolas Maduro ditahan kerana AS mahu menguasai sumber minyak sepenuhnya di Venezuela. Bagaimanapun, realiti pahitnya ialah Venezuela hari ini bergelut dengan krisis ekonomi, inflasi melampau dan kemiskinan tega dalam kalangan rakyat, meskipun mereka menetap di negara yang memiliki khazanah minyak terbesar dunia. Hakikatnya, kekayaan sesebuah negara tidak hanya diukur berdasarkan jumlah rezerv yang tersimpan di dalam bumi, tetapi ia bergantung kepada keupayaan untuk mengekstrasi, memproses dan menjual sumber tersebut secara konsisten dan cekap. Sebagai contoh, Arab Saudi dilihat mampu menghasilkan jutaan